Hai, saya farmasis Kevin dari Kaiser Pharmacy. Jika anda seorang yang suka makan makanan berlemak, fast food, processed food atau kolesterol anda sangat tinggi, video ini adalah untuk anda. Secara umumnya, setiap individu mempunyai kolesterol atau lipid berwarna putih kekuningan yang berada pada setiap sel tubuh badan dan ia berperanan untuk menjaga kita punya sel, tisu dan organ untuk berfungsi dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, kolesterol turut berperanan utama dalam pengeluaran hormon, vitamin dan pencernaan. Okey, so terdapat beberapa jenis kolesterol yang utama iaitu HDL. Okey, HDL dikenali sebagai kolesterol yang baik di mana ia akan membawa kolesterol-kolesterol jahat, bahan-bahan toksik yang lain daripada sel tubuh badan kita ke hati untuk proses pencernaan untuk memecahkan lagi dan membuang toksin daripada tubuh badan kita. Dan lagi satunya adalah LDL, dan LDL dikenali sebagai kolesterol jahat di mana apabila kolesterol jahat terlalu tinggi dalam tubuh badan kita, especially pada saluran darah kita, ia akan membawa banyak masalah kesihatan yang related dengan kita punya jantung. Dan lagi satunya pula, triglyceride, ia adalah salah satu lemak lain yang terdapat dalam kita punya saluran darah. So, untuk mengurangkan tahap kolesterol dalam badan kita dan juga untuk menggalakkan kesihatan jantung atau kardiovaskular, jom kita amalkan D-Vital Vital Flow. Antara bahan utama D-Vital Vital Flow adalah super berries yang merupakan kandungan antioksidan yang tinggi, terutamanya polyphenol dan anthocyanin yang dikaitkan dengan potensi peningkatan tahap kolesterol dengan mengurangkan tekanan oksidatif. Selain itu, ia juga mengandungi microencapsulated phytosterols yang mempunyai potensi penyelenggaraan kolesterol dan sifat pengurangan kolesterol. Bukan itu sahaja, ia mengandungi flaxseed oil powder yang membantu dalam menurunkan paras kolesterol LDL dan meningkatkan metabolisme lipid. Bukan itu sahaja, ia juga mengandungi vitamin K2 untuk menyokong kesihatan kardiovaskular dengan menghalang kalsifikasi tisu dan secara positif mempengaruhi sistem kardiovaskular. Untuk orang yang ada high cholesterol level ataupun ada history of cardiovascular diseases atau orang yang ingin menjaga kesihatan jantung, bolehlah amalkan D-Vital Vital Flow ini. Cara penyediaan pun sangat-sangat mudah. Anda perlu bancuh satu paket D-Vital Flow dalam 150 ml air suam dan minum selepas larut. Amalkan satu sachet pagi dan satu sachet malam. Jom kurangkan kolesterol dan menjaga kesihatan jantung dengan D-Vital Vital Flow.